Kali ini saya akan show hasil dah siap. So hari ini adalah last episode. Bunyi dia besar mana? So ada orang DM saya itu tanya kenapa 1 inci tak besar sangat bunyi dah. Kali ini saya show. Ini 12 mm, baru 12 mm. Next saya akan buat 16 mm. 16 mm mungkin dia lagi laju, lagi kuat. So kali ini saya show dulu hasil dah siap lah. Yang ni biasa punya. Tengok. Naik belakang, depan. Dia tak terlalu kuat. Slow je. Ni lama hangat turun. Okay. Depan ni dah limit sebab dia pakai absorber ori. Sebab dia tak dapat turun banyak. So kena custom lagi. So ni belakang ada camber, mungkin kena camber sikit lagi. Mungkin lah. Okay. So saya naik depan. Naik belakang. Okay, kita turun. Saya guna satu tangan lah sebab susah mau turun dua-dua ni. Kita turun belakang dulu lah. Tengok. Okay, itu besar dia. So kalau naik belakang, naik depan, ada goyang sudah kereta tu. Dia ini squat. Yang ni dekat luar saya shoot. Senang semua orang tengok hasil dia. Nanti saya tunjuk yang belakang. Hasil belakang. Sekejap saya tunjuk belakang dulu. Dia punya display lah. Display ni pernah saya buat sekali ni. Macam ni sedap. So segala wiring semua di belakang. Valve sini, compressor sini. Itu sajalah. Dia pakai basic. Basic sedap. So kita akan tengok dia punya turun.